Okay guys, hari ni episod baru sementara pula sempena Ramadan ni. Jom kita jalan-jalan pergi bazar dekat area KL, Lembah Kelang. Kita tengok apa benda diorang jual dekat sini. So, mari. Majlis sudah ready. Abang-abang majlis bekerja. Terima kasih abang majlis. Chicken wing, nasi Kelantan, ayam percik, asam pedas, air balang manis. Tapi kalau yang manis-manis tu boleh kurangkanlah sikit korang punya intake sugar tu ya. Kenapa? Takut kejap lagi nak raya nanti berat terlebih-lebih pula. Ada kuih muih, ada laksa. Ni apa ni? Kuih tiao. Biryani kukus, chicken wing, air balang, pejuang ringgit jalanan, 1 cup RM3, 1 bungkus RM4, kuih muih, bakso. Oh, ayam goreng kunyit pun ada. Nasi kukus ayam berempah ada. Kuih muih lagi. Ayam goreng kunyit panas-panas. Ayam. Roti john, kuih-kuih dan juga kek. Nasi ayam. Oh, nasi ayam mewangi. Legend. Jijo. Popiah. Tepung pelita. Tepung pelita kita tak makan lagi Boleh lah nantilah balik kita balik sini kak. Ayam gunting, nasi kukus lagi, roti john RM10, nasi kukus juga. Oh, ada cendol santan sawit dengan ABC RM5. Kuih-kuih samosa, karipap, bomboloni, cempedak. Cempedak ni, boing. Yeah. Ada manisan. Menarik kan? Ada cheesecake, ada donat gula biasa, ada strawberry milk, ada coklat, ada Oreo, strawberry jam, cream cookies, red velvet, coklat crunchy, milk chocolate. Sambung cucok udang, gunting kuih macam biasa. Air balang. Alamak, hari mau hujan. Popiah. Haru biru ni apa? Sukiya beef rice bowl. Tepung pelita lagi. Oh, tepung pelita RM5. Bomboloni juga. Gunting. Roti john. Air balang. Air balang plastik kecil RM3. Ni menarik ni. Boleh balik. Boleh kirim beli ni. Ada ayam tomato. Oh, air balang juga. Beli 3 RM10. Karipap, satar, sardin, otak-otak, teh bunga madu, berada masker, murtabak dengan nasi lemak, roti john, air soya dan juga air tebu. Nasi ambeng pun ada. Takoyaki. There you go. Bihun goreng.
RM6. Yeah. Tu apa tu? Jambu Ni jambu. Jambu Samboy. Apa soda lemon soda. Yang ni Ini green tea. Vanilla blue. Ni apa? Strawberry, vanilla blue. Vanilla blue, strawberry, mangga, Mangga dengan tembikar. tembikai. Baik. Thank you brother. Tu je lah guys, sebab aku nak pusing-pusing lama-lama tapi nampak gayanya hujan. So sementara hujan tak boleh nak jalan lama-lama sangat. Tu je lah untuk Bazar Seksyen 4 Kota Damansara. Bazar Ramadan Seksyen 4 Kota Damansara. So kawan-kawan yang mana berminat dengan apa yang aku share tadi, bolehlah datang sini, singgah sini, support kawan-kawan kita yang berniaga kat sini. So tu je for now. I see you on next episode, next Bazaar. Kita tengok ke mana kita pergi. And thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. I see you on the next one. Ciao.